Jadi hang cuba bayangkanlah duduk dalam gua seorang-seorang pula tu, menangis tak berlagu babe. Hari ni aku nak kongsi tentang sebuah kisah askar Jepun yang mana dia duduk di dalam hutan selama 28 tahun. Dia ni Soichi Yokoi. Kita panggil dia sebagai Abang Yokoi. Abang Yokoi ni dilahir pada tahun 1915 dan meletak di wilayah Aichi di Jepun. Dia ni pada asalnya seorang tukang jahit biasa dan dia diserap oleh tentera Imperial Jepun untuk Perang Dunia Kedua. Kita mula pada tahun 1943 di mana Abang Yokoi dihantar ke Pulau Guam. Pulau Guam ni sebuah jajahan Amerika yang ditawan semula oleh Jepun. Dan pada tahun 1944 di mana pihak tentera Amerika telah melancarkan semula serangan besar-besaran terhadap pihak tentera Jepun dan mengambil semula jajahan Pulau Guam ni. Dan disebabkan serangan tu, pihak tentera Jepun ni kalah total dan ramailah masa tu yang lari masuk ke hutan dan larikan diri, termasuklah Abang Yokoi. Tapi Yokoi tak lari keseorangan, dia lari bersama 10 rakan tentera dia, lari masuk ke dalam hutan dan mereka bangunkan sebuah tempat persembunyian di dalam gua. Dan masa tu mereka masih ingat yang perang masih lagi berlanjutan, sedangkan mereka ni duduk di dalam gua tak tahu apa-apa pun. Mereka ni lebih pilih mati daripada menyerahkan diri kepada tentera Amerika. Dan selanglah beberapa tahun, seorang demi seorang tentera Jepun ni mati. Ada yang disebabkan penyakit, ada disebabkan kebuluran. Jadi dekat situ tinggallah Abang Yokoi dan juga 2 lagi rakan dia. Daripada asalnya 10 orang, tinggal 3 orang. Jadi pada sekitar 1964, 2 rakan Abang Yokoi ni pun mati juga. Dan daripada saat itulah Abang Yokoi ni hidup keseorangan di dalam gua. Jadi hang cuba bayangkanlah duduk dalam gua seorang-seorang pula tu, menangis tak berlagu babe. Jadi dia hiduplah keseorangan selama 8 tahun masa tu. Dalam masa 8 tahun tu jugalah dia buat lubang di dalam tanah sedalam 3 meter untuk dia jadikan sebagai kubu dia sendiri. Dan pakaian dia sendiri pun dia jahit sendiri dengan menggunakan kulit kayu pokok kurajong, disebabkan baju yang dia pakai asal tu dah lama dah reput dah pun. Dan selama dia hidup di dalam hutan tu, dikatakan dia hanya makan ketam, ubi, siput, makanan-makanan yang senang dia dapat lah kat situ. Jadi bertahun-tahun dia duduk di dalam hutan tanpa bercakap dengan siapa-siapa. Boleh jadi gila. Tahun demi tahun telah berlalu, zaman pun dah berubah, Jepun pun dah tak perang masa tu. Tapi Abang Yokoi masih lagi hidup di dalam hutan dan menganggap yang perang dunia masih belum lagi tamat. Tapi kalau nak kata yang dia tu tak tahu perang dah tamat pun tak boleh juga, sebab risalah telah disebarkan di seluruh tempat tu. Jadi Abang Yokoi ni dia jumpa risalah tu, tapi dia menganggap benda tu adalah tipuan musuh untuk tangkap dia. Dan akhirnya pada 24 Januari 1972, di mana ada 2 pemburu masa tu masuk ke hutan tu untuk memburu binatang. Dan dikatakan waktu mereka tengah memburu tu, mereka ternampak sosok manusia sedang berkeliaran di kawasan hutan tu. Jadi mereka pun intai lah tengok. Dan waktu tu mereka nampak ada seorang lelaki yang berpakaian sangat pelik, iaitu Abang Yokoi. Pada awalnya dikatakan 2 pemburu ni cuba nak berkomunikasi dengan Abang Yokoi ni, tapi Abang Yokoi ni dia cuba nak melawan. Dan akhirnya mereka berjaya juga menahan dan menangkap Abang Yokoi dan bawa dia ke balai polis. Jadi disebabkan terjumpa dengan Abang Yokoi ni, jadi satu berita yang sangat besar lah masa tu, sehingga dapat perhatian balik daripada kerajaan Jepun masa tu. Dan akhirnya mereka hantar semula Abang Yokoi pulang ke Jepun. Dan setelah dia pulang, dia juga berkahwin dan menulis beberapa buku. Dalam masa sama dia juga memberi motivasi kepada anak-anak muda untuk tentang kesetiaan. Malah dia juga mengajak orang cara untuk survive di dalam hutan.